Bila kita bangun tu memang dah tak lesu dah. Bangun tu memang fresh saja. Walaupun hanya 4 jam atau 3 jam kadar tidur saya dalam masa satu hari. Saya Abdul Rahim bin Ismail, berumur 49 tahun. Saya bekerja sebagai penyelia projek dan saya adalah pengguna tarung. Seawal tahun 2020 lagi saya dah guna tarung. Sedia maklum kalau kerja projek jalan ni memang kita memerlukan tenaga dan kederat yang banyak lah. Jadi sebelum saya pakai tarung ni, memang kita ada rasa lesu, letih apabila kita kerja melebihi masa yang telah ditetapkan. Kadang-kadang kita kerja melebihi 12 jam. Biasanya sampai rumah pukul 2, pukul 3 pagi. Jadi semenjak saya pakai tarung ni, masalah lesu, letih tu kita dapat atasi. Sebab memang bila kita dah pakai tarung, kita balik tu dan bila kita tidur tu memang kita sangat selesa dan cukup relax. Sebelum ni memang saya pernah saya pakai tarung yang Fusion series. Jadi kalau saya compare dulu dengan sekarang ni, perbezaan dia yang ketara. Yang dulu mungkin dia mengambil masa dalam tempoh seminggu baru kita nampak dia punya kesan dia. Jadi untuk yang terbaru ni saya pakai seawal 2 hari saya dah nampak perbezaan yang sangat ketara di mana badan. Bila badan kita rasa fresh dan tidur yang sangat berkualiti lah. Tak ada rasa letih tau. Kita balik ni kita pun rasa okey. Itu saya cakap tadi, tarung ni kalau kita pakai, kita tidur walaupun 3 jam atau 4 jam tu dah cukup bermakna dah. Bila kita bangun tu memang dah tak lesu dah. Bangun tu memang fresh saja. Walaupun tu hanya 4 jam atau 3 jam kadar tidur saya dalam masa satu hari. 8 jam tu bukan istilah sebagai kita orang kontraktor ni. Kalau kita orang tidur 8 jam ni, kita tak boleh buat kerja. Jadi saya cuba tarung dan saya nampak ada keberkesanan dia kat situ. Jadi saya tak rasa curiga sebab bila kita sebagai pengguna ni, memang kita kena yakin dengan produk yang kita beli. Yang paling pentingnya kita fleksibel untuk pakai. Kita tak perlu nak buka. Kadang-kadang jam pun kita ambil wuduk pun atau kita nak tidur pun kita kena buka. Jadi tarung ni tak perlu tu semua. Jadi kita sentiasa 24 jam kehidupan kita ni sentiasa bersama tarung. Saranan saya kepada tuan-tuan semua untuk mengguna tarung ni, sebab kalau kita tak beli, kita tak cuba, kita takkan tahu apa kesan dia. Jadi apa yang saya kata tadi, kepada orang yang berkejaya seperti saya, tarung ni adalah salah satu jalan untuk penyelesaian dia, InsyaAllah.